So kat sini sekejap, before kita mula tu, nak tanya, kat sini ada yang buat konten tak? Ada tak? Yang buat konten ada? Cakap tangan sikit. Ada? Ada tak kat sini yang minat tapi tak buat-buat? Kat tangan sikit tengok. So buatlah muka separuh je, orang tak kenal pun. Lepas tu ada orang komen lah, cakap je lah muka buruk. Cakap je lah kan? Setuju je? Paling setuju tu. Okay. Yelah kan, kita buat baik pun orang tak suka. Kita buat jahat lagi lah orang tak suka. So, macam benda-benda hal Islamik ke, siapa yang selalu refer? Bagi satu contoh influencer. Kita mesti ada seorang figure yang kita selalu refer ataupun selalu tengok dekat social media. So, kita nak jadi public opinion. Semua. Tak ada banyak sangat tapi boleh lah. Minat lah?